Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, video kali ni mungkin brief je, simple je. Tak ada nak bebel panjang-panjang, orang kata straight to the point. Okay, sebab yelah tengah sendu-sendu ni kan, ping sendu pun aku rasa aku dah dekat seminggu dekat KL kan. Berapa hari juga aku check in lagi. Banyak pula hotel murah kan. Aku dah ada lagi murah RM40-50. Aku dah 2 hari 2 hari sebelum ni aku check in dekat Leo Majestic lah, macam biasalah, tempat favourite kan. Lepas tu dah 2 hari ni aku tengok murah pula tak, dekat Leo Express mana Allah kunci kat sana pula. Leo Express dalam RM42, RM43 ish. Dah 2 hari ni, 2 hari betul-betul aku dekat sini. Pada ping sendu ni kan, aku dengan apa nama ni, dengan kereta bumper pecah. Kalau kau nampak, kalau kat KL kau nampak kereta aku modal dah ada dah kan. Lepas tu apa nama ni, tak buat lagi. Ni macam ni tau, nak cari bumper kosong. Okay, bumper kosong. Sebab sekarang ni punya style kan, aku tanya kedai aksesori tu, dia kata sekarang ni punya style bumper lah, tak kisah kereta apa, Proton, Pro 2, Honda, Toyota, benda semua kan, bumper tu dia tak seketul macam dulu. Macam kalau kata kita ambil Proton dulu lah, Wira kan, macam Wira dulu bumper seketul tu bumper kan, bumper tu seketul. So sekarang ni untuk kereta yang baru ni kan, start kalau kata Proton start pada wajah lah kan. Kalau Pro 2 aku tak pasti start pada model mana, di mana bila macam bumper kau tu pecah, dia bukan pecah seketul tau. Maksudnya dekat tepi ni sikit, bumper tu seketul lah, tapi ada yang ada grill tu sikit, ada dekat bawah spotlight tu sikit, tepi tu sikit, ada sikit-sikit macam tu kan. So maksudnya dia nak, kalau kata kau accident tu, dengan harapannya tak semua benda jahanam lah, tapi macam kita aku terlanggar anjing, habis ranap. Yang kena kat anjing, aku kena dekat ANJ kan. Dekat ANJ kereta sebelah aku dia sempat break, aku dah nampak dah anjing tu kan, dia dekat tepi apa, dekat tepi highway tu, dia tengah tu sekejap lagi dia tiba-tiba dia melintas tau. Dia tiba-tiba dia melintas. Aku cakap ish. So kereta sebelah aku sempat break, aku tak dan geregang, anjing tu matilah kan. So itulah, modal dah habis banyak ke apa nama ni, buat kondenser pun dah kat auto lebih kan, kondenser baru kan, buat sistem. Kacau segabut. Tu yang bumper tu biar berlubang tu cak kena. Tu yang aku dapat job KLIA tu, aku terus kutip kat KL ni kan. Sebab sendu kalau kata kat Melaka, dekat KL sendu kan, Melaka lagi teruk kan. Tu cak tu aku tak balik tu, aku cak di KL kan, cari modal kan, dah cukup modal kan, kita balik. Tapi itulah hari ni, hari Selasa ni, berapa bulan hari ni, 28 hari ni, 28 bulan 4. Apa nama ni, bukan main sendu lah weh. Aku daripada pagi tadi buka, pagi biasa lepas subuh on Just Grab kan. Just Grab harga, alamak, dapat pergi Kelang RM36, 42 kilo memang aku cancel tegak lah kan. Tengok job jauh-jauh tu kau dah seronok dah kan. Tengok pagi-pagi, iPhone ni mau RM70, RM80, RM30. So tak adalah ambil. Geram sikit lah hari ni. Hari ni geram sikit. Memang orang kata sendu teruk sikit hari ni. Okay, Allah nampak, aku dah cakap mesti aku tak boleh buang perangai. Mesti nak label terlebih. Okay, pengumuman yang pertama pasal ni. Okay, Grab dah apa nama ni, customer service dia untuk call okay, untuk kita call lepas ni dah tak ada lah. Okay, akan bermula 4 Mei. Okay, 4 hari bulan 5 ni akan mula. So lepas-lepas ni ada masalah ke apa-apa ke, memang daripada orang kata chat lah,
dekat help center tu. Tu je lah, kau nak marah ke, kau nak maki ke, kau nak hamun ke, semua dekat situ lah. Tak ada lagi nak call kan, nak call. Bayangkan nak pergi GDC pun kata nak settle dokumen pun bayar kan. Macam aku baru ni kena sidai seminggu, aku punya insurans kena sidai seminggu pun pun payah. So aku tak tahulah, tak tahu dia nak try je ke dulu macam mana, tapi tengok gaya macam nak jadi betul je kan. So yang mana mungkin yang lepas ni yang call tu mungkin jadi untuk menaip-naip je lepas ni kan, type kat keyboard je nak melayan kerana kita lah kan, kerana pemandu ni. Okay, 4 bila 5 last So lepas tu semua benda daripada help center lah dalam apps lah kan. Aku dah ajar kan macam mana nak buat kan. Okay, lepas tu apa lagi? Ni berapa hari sudah katanya ada glitch hari Sabtu tak silap aku. Hari Sabtu ke Jumaat katanya ada glitch di mana ni untuk dekat KV lah. Okay, di Lembah Kelang katanya tak boleh nak off service type Just Grab. Ni untuk player-player yang ada banyak service type lah kan, yang mana ada plus, ada 6 seater, ada premium. Katanya tak boleh nak off Just Grab kan. Off Just Grab pun ada katanya masuk juga job Just Grab. So aku sampai KL besoknya, aku kayu tak ada apalah, aku off Just Grab elok je lah kan. Boleh je lah kayu, aku tak tahulah glitch ke apa ke kan, Grab sengaja ke mana tahu. Dia cakap Grab saja itu buat glitch tu kan. Lepas ni dia buat juga jadi dia cakap Melaka kan. Tu kalau kata apa nama ni tu, aku cakap kalau kata driver tu jenis macam aku kan, job tak berkenan, cancel je kan, cancel tegak je, tak peduli aku kan. Macam aku kayu kat KL walaupun boleh off Just Grab kan, masuk job plus 6 seater pun harga tak berkenan kan, harga tak berkenan, aku cancel babe kan. Sebab kita time nak accept tu harga tak nampak kan, harga tak nampak. So bila harga tak nampak, bila dah accept tu kadang-kadang aku tengok job boleh ni 20 kilo boleh ni, sekejap lagi harga macam harga Just Grab dulu. Aku cakap budak Just Grab pun tak ambil kan. Kalau job Just Grab yang plus harga macam ni mampui, cancel tegak cancel tegak je lah kan, tak peduli kan, tak peduli apa nak jadilah. Katanya glitch lah. So masa bila aku datang KL tu dah tak ada. Okay, sampai hari ni tak ada. Okay, lepas tu apa lagi ni baru ni viral ni, kalau korang yang budak-budak Gen Z tahu lah kot, yang otai-otai macam aku ni apa orang kata hujung Gen X awal millennial, apa orang panggil Zennial kan, kan umur apa dia tengah. Kalau Zennial ni apa dia ada, kalau ikut umur betul aku inilah millennial lah kan. Tapi kalau ikut tu umur apa yang ada yang cakap Zennial tu, yang hujung Gen X awal millennial tu, kira orang yang berumur kalau sekarang ni umur 38 ke 43 ke apa macam tu kan, Zennials. Dia tengah-tengah tu, dia rasa Gen X pun dia rasa, millennial pun dia rasa. Macam korang yang muda-muda ni, yang hujung millennial awal Gen Z kan, kau rasa dulu kan. Okay, macam aku je lah duk memerhati je lah dekat threads kan, dekat threads tengok banyak komplain dan benda semua kan. So ada satu kes ni menarik. Ni yang pasal kalau korang tahu, yang kalau kau baca threads mana ada seorang awek ni, aku tak tahu dia artis ke apa kan, apa aku rasa dia artis tapi dekat Singapura lah. So dia ada kena-mengena dengan apa kata, dengan Bella Astilah, dengan apa nama jantan tu, Alif Aziz. Betul lah, Alif Sata yang baik sikit tu. Okey, Alif Sata sini Malaysia okey. Okay, Alif Sata okey. Kan yang perempuan tu, kisah dia katanya dia naik Grab daripada Elmina pergi Hentian Duta. Okay, pergi Hentian Duta berapa, 30 lebih kawan. Elmina pergi Hentian Duta 30 lebih siap. Benda harga. Okey, tu dah satu hal lah. Lepas tu campur tol katanya dalam RM36, RM38 macam tu lah. Okay, lepas tu awek ni kata dia nak transfer. Okey lah, transfer lah. Aku
aku masih bengang sebenarnya. Kau job cash tapi sibuk nak QR, rasa kau tak guna je Grab Pay kan. Aku geram, aku masih geram sampai ke hari ni lah. Tapi itulah, layankan jugalah walaupun geram. Sebab aku dah pernah terkena kan, mana nak QR lepas tu tak masuk pun kan. Geram juga kan. Sebab nak menuntut dekat Grab ambil masa sebenarnya kan. Ambil masa sebenarnya. Okay, cerita dia, awak tu kata nak transfer. Bila nak transfer, lepas tu nak transfer dia kata ada hal lah macam ini tak boleh, itu tak boleh, sebagainya kan. So dia sempat lah dengan driver tu, abang kata dia ambil nombor telefon driver tu ambil nombor telefon dia, benda semua kan. Yang perempuan ni punya perangai, dia nak, abang kata nak menipu tapi tak bersih lah kan. Dia nak menipu tapi tak bersih. Dia edit receipt tu, nampak kantoi lah kan. Orang kata dia hantar apa yang main bank tu daripada akaun dia, hantar ke akaun sendiri. Aku tak faham, katanya boleh buat. Aku tak pakai main bank, so aku tak tahu. So jadi kantoi kat situ. Lepas tu ada plot twistnya lagi. Brother tu dia driver part time lah kan, separuh masa, bukan sepenuh masa. Dia kerja hakiki dia peguam. Peguam. Kau nak main-main dengan peguam, memang kono lah. Kan, memang kono lah kan. Aku kata itulah, sebab tu bila aku baca post asal, yang mula-mula post asal aku nampak memang post brother tu, yang lepas-lepas tu baru orang repost, orang tag nama sebab perempuan tu artis, orang tag dia punya account, nama dia semua kan. So yang post mula-mula aku nampak memang post brother tu lah. So ayat dia pun memang kalau kau baca, kau sekali baca kau dah tahu dah. So ayat brother tu pun teratur lawyer. Kau baca tu ayat teratur, benda semua. Yang perempuan tu punya ayat marah-marah kan, memang kata tak cantik lah perempuan tu kan. Tu orang kata lawa tak semestinya cerdik kan. So itulah brother tu, ayat dia elok lah, teratur, cantik. Lepas tu bila dah kecoh macam ni, itulah brother tu pun cakap jangan viralkan lagi lah kan. Mungkin dia nak build case ke apa, aku tak tahulah kan, nak bina case terhadap perempuan tu kan. Dah banyak-banyak ni kan, dia sibuk-sibuk ni kan, jadi tak boleh pula. Aku tak tahulah, tapi dia brother tu kata tak apalah tak payah nak viral lagi, cukup dah tu kan. Dia tak silap aku, yang buat brother tu jadi respon, sebab brother tu yang kau tak bayar satu hal lah, sebab boleh claim dengan Grab lah, macam aku cakap kan, boleh claim dengan Grab walaupun lambat. Yang buat brother tu jadi respon sebab yalah, artis ni dia post dekat threads, dia kata driver ni dia orang kata condemn lah driver ni kan, driver ni punya perangai kan. Bila driver ni balas balik, memang kena kan. Memang kena. So sekarang ni kalau kata korang semua yang naik Grab kan, kata kau nak menipu apa, fikir balik baik. Kebanyakan daripada driver Grab kan, aku rasa kalau daripada 10 kereta Grab, aku rasa 8 ke 7 kereta Grab ada dashcam, dan ada dashcam yang tembak dalam. Tahu ya? Sama ada yang pada Grab punya kan, pada Grab punya macam aku sponsor 70 mai, siapa nak beli 70 mai dia link kau kan. So apa nama ni, kau nak menipu ataupun kalau kata benda tu jadi malam, ada ni audio recording. Tapi kalau audio recording tu payah sikit lah, tapi kalau ada benda bercakap kan, pun jadi bukti jugalah. So tak boleh nak menipu teruk-teruk sangat pun. Okay. So itulah dia. Dia yang jadi hal ni, tak silap aku, kau tak bayar tu, aku rasa brother tu okey lagi kan. Yang buat jadi brother tu respon sebab kau kata dia macam-macam. Lepas tu silap, kau memang silap sebab brother tu lawyer. Sebab tu aku cakap driver hailing ni kebanyakannya memang orang kata kerja bagus-bagus bit kan. Macam aku cakap lah sebelum ni, apa nama ni, ada yang abang premium tu engineer kan. Engineer tapi dia berhenti jadi engineer, jadi full time driver lah kan. Dah arwah dah pun abang tu. Lepas tu macam aku cakap lah, korang-korang yang mana order Grab Premium, jangan buat hal Grab Premium tau. Sebab Grab Premium banyak polis dengan askar pencen.
askar pencen terutamanya. Kau kalau order grade premium, kau nak buat hal, kau fikir dulu. Kena lipat dengan abang tu tak masal. Kan? Polis pencen, askar pencen kena peduli. Kan? Okay, so apa lagi? Tak ada apa dah. So yang orang kata fokus utama dia yang pasal tu lah, customer service 4/5 ni last Okay, so jap sebelum tertinggal. Okay, walaupun dah tertinggal, nak edit video pun perasan. Okay. Okay ni, apa nama ni, untuk pengguna kad Shell ataupun korang yang mana dah dapat offer kan tapi tak ambil lagi kad Shell daripada Grab tu, dia untuk emergency boleh lah kan. Okay, kad Shell Grab tu limit, okay, dia setiap minggu. Okay, dia tengok lah, kalau kau banyak kali pakai, dia naikkan lah limit kau kan. Aku paling tinggi 300 lebih. Okay, paling sikit RM90 pun. Sebab tu aku tak pakai sangat. Macam sekarang aku dah lama tak pakai, so baru ni aku pakai. Aku rasa yang membuatkan kenapa Grab masih lagi duk promote kan, dia duk hantar notification kan, kad Shell, Grab Shell, kad Shell kan. Okay, aku rasa satu, dia dah sign lah kan, ada apa orang kata perjanjian lah dengan Shell kan. Okay, mungkin untuk berapa tahun ni aku bagi driver aku pakai kan kad tu, tapi itulah tak menjangkakan ni lah, orang kata budi 95 ni kan. So pakai kad Shell ni tu lah dia, budi 95 tak dipakai, apa nama ni, nak cocok bonus link pun tak boleh. Tu yang jadi macam tak best tu, tak best. Tapi macam aku cakap lah, untuk apa nama ni, untuk emergency boleh lah. Okay, untuk emergency, alright. Okay, satu lagi, okay, yang macam aku boleh kata penambahbaikan mungkin. Okay, untuk keadaan ekonomi sekarang ni kan, ping pun tak apa nak cantik kan. Okay, macam sebelum ni kita pakai minggu ni, kita bayar minggu depan kan. Okay, benda tu masih sama. Okay, benda tu masih sama. Okay, yang bezanya, okay, macam dulu Grab akan potong dalam masa 7 hari lah katanya. Minggu ni kita pakai, so minggu depan hari Isnin dia start potong kan. Sehari katalah kau pakai RM70 kan. So sehari, so minggu depan, so sehari dia tolak RM10 lah sampai 7 hari. Alright. So untuk yang baru ni, dia extend sikit ke 9 hari. So dia nak bagi kau lega sikit lah kan, 9 hari. So kira by the time dia dah reset kau punya kad tu, limit tu kan, so kau ada lagi 2 hari nak bayar. So kira Isnin dengan, kata kau pakai minggu ni, lepas tu minggu depan kau pakai lagi kan. So minggu yang satu lagi tu, bila nak tu, dia jadi overlap lah untuk 2 hari tu. Isnin dengan Selasa tu mungkin jadi banyak sikit lah tolak dia, ataupun dia akan tolak 2 kali. Pagi mungkin dia tolak sekali, petang dia tolak sekali. Aku rasa macam tu lah kan. Dia tolak untuk 9 hari yang baru ni. Tu je lah. Dia tambah hari tu je. Tak, yang penambahbaikannya tu je. Dia tambah hari. Masih tak boleh pakai budi kan, masih tak boleh cocok bonus link. Okay, macam aku cakap lah, untuk sesak-sesak boleh lah. Yeah? Okay, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Dunia digital kita teroka, bersama Afdaluddin buka cerita. Satu klik sahaja jadi sebahagian dari kita. Tekan butang langgan, kita bina komuniti. Jangan lupa loceng notifikasi. Langgan sekarang saluran YouTube kami.